nak menceritakan. Samakan kisah hidup seperti dalam drama, wanita gelar bapa sebagai haruan makan anak. Cerita ini. Okey. Seorang wanita menyamakan kisah hidup dirinya seperti di dalam drama keluarga itu yang sedang ditayangkan di sebuah stesen televisyen. Wanita berkenaan meluahkan rasa kecewanya apabila dirinya telah menjadi mangsa kepada bapa kandungnya sendiri dan menggelarkannya sebagai haruan makan anak. Dia juga kesal dengan sikap ibunya yang sering mempertahankan ayahnya walaupun telah diperlakukan sedemikian rupa sehingga menyamakan dirinya dengan watak Damiah lakonan Puteri Balqis dalam siri drama tersebut. Keluarga itu menampilkan pelakon terkenal seperti Roshamno, Umi Aida, Puteri Balqis, Fatah Amin, Aizara Aisyah dan ramai lagi mendapat sambutan ramai susulan jalan cerita berkisarkan isu kekeluargaan yang jarang diketengahkan dalam naskah tempatan. Okey korang, Assalamualaikum. Saya nak menceritakan, korang tengok tak cerita ni? Bertajuk Keluarga Itu. Saya amat tertarik dengan cerita ini. Okey, saya nak jelaskan untuk korang semua. Saya memperkenalkan diri saya Lin. Saya berasal dari Kelantan. Dan saya nak bagi tahu korang, saya adalah mangsa sama seperti yang watak Akish bawakan, iaitu seorang anak perempuan yang dimakan oleh bapa kandung haruan lah, bapa haruan setan ni, bapa haruan setan, iaitu Roshamno lah. Dia membawa watak bapa haruan lah, itu isterinya di sebelah, dan itu adik dia. Okey, dalam cerita ni saya tengok sama seperti kisah apa yang saya lalui. Alhamdulillah, akhirnya ada juga pengarah filem ni yang buat cerita ni supaya boleh buka mata-mata manusia yang buta hati, yang mak dia tak percayakan anak, backup bekas suami, dan apa lagi saya pun tak faham lah macam apa yang saya lalui. Bapa kandung haruan makan anak sendiri. Okey, benda tu memanglah orang kata aib kan, aib. Tapi korang tak lalui apa orang yang lalui ni. Korang mudahlah cakap, korang cakap sejahat-jahat mana pun ayah kita tak boleh macam tu, gini. Mu tak boleh ayat gitu. Mu kena fikir lah ni hidup dia, ya lalui lagu mana, ya boleh pok lagu mana. Hak makan anak, pok tu anggap dah anak. Anak ni kalau pok tu anggap kita anak, kita tak ada gila nak buat ribut. Anak ni tak ada gila nak beci ke pok. Hak bodohnya deh. Sorry bulan puasa ni, astagfirullahalazim. Hak itu dia nak royak ni. Mak ni tak percaya anak. Macam kisah aku ni, mak aku tak percaya kat aku, siapa mampu nak royaknya. Bila kita kecek dia, demo salahkan kita. Demo salahkan kita, lepas demo cerah kita nak duduk dengan demo, duduk dengan pak kita. Demo kena fikir, demo ada tok lelaki hak lagu mana, bekas tok lelaki narsistik. Hak ajar anak nak suruh beci mak ni, nak suruh beci mak. Pas mak kita ni serati kata-kata kita hak dulu. Padahal kita ni diajar beci oleh pak kita. Pas lama-lama kat kita seksa kena derah mental dan fizikal. Aku ni dulu banyak kali nak ayatnya deh. Banyak kali ni jalan kaki malam-malam 3-4 pagi nak kena katok kepok sendiri. Banyaklah kisah-kisah ni. Ni parut kena katok kepok ada lagi ni dengan kayu tu panjang besar sampai pecah pintu kedai runcit payah rambai ni ada lagi ni. Pintu hak pecah ya katok hidup aku nak ayatnya. Ngak tak bayar gaji aku deh dulu deh. Tak bayar gaji tak pelik deh, tapi nak ayat dua anak ni nak ayat ni. Ngak tak wi aku sekolah. Lah ni umur aku nak masuk 18 tahun dah bulan ni nak ayat deh. Tapi deh, tak ada orang nak cara pun kat aku. Biarlah nak gana deh, tak ada hidup dah kata. Dah jadi benar jadi belakon dah. Tapi gitulah kifarah tu menantilah dianya. Orang gini boleh terlepas kat dunia, tengoklah. Mungkin mu lepas di dunia tapi di akhirat mu tengoklah. Biarlah mu
mu nak tengok video aku ni, tengoklah. Aku tak takut sikit abuk. Aku tak takut sikit abuk deh. Aku nak ajak. Biarlah saya mu duk bela bekak bapak haruai tu siapa mampu demi duit ko gano ko. Ikut mu. Aku pun malah nak kisah ikut mu lah. Pandai-pandai lah jaga adik mu dua orang tu. Aku tak serah ngaku adik. Biarlah. Dia pun benci aku. Dia marah aku sumbat ayah mula jaga tu. Bak dia tak layak jadi pok. Kali dia pok hak betul-betul. Dia tak kira makan anak. Tak kira. Tak kira itu. Aku nak royak kedai juga ke manusia hak je ni. Kerana kita sebagai anak, orang-orang tetap mak pok kita. Dak. Bagi aku dak. Aku lalui sakit. Aku sorry diri. Aku lalui tanpa pembelaan satu pun hak percaya pada aku. Macam aku tengok kisah Akish ni. Macam Akish pun di real life dia, reality, dia pun sama macam dia bawa berlakon dalam watak ni. Dia buat cerita ni, dalam cerita ni dia pun lalui sama. Aku pun sama. Okey, hak mana pernah lalui, bersuara lah dalam komen ni. Komen lah. Hak mana itu tampil lah diri, bangkit lah. Kita kena berani. Memang dulu kita jadi takut sebab kita ni dengar kata bapak haruai ni. Kita takut dia, kita seru perik. Tak ada percaya kita ni. Kita jadi takut lah dia, tak nak royak lah. Jadi bila dah tahu belakang dah, orang tak percaya pula. Gitulah hidup Jadi saya amat tertarik lah dengan cerita keluarga itu ni. Okay, itulah saja sekian Assalamualaikum. Guys, Assalamualaikum. Saya nak menceritakan sebuah cerita lah. Satu cerita yang pengalaman saya yang menyakitkan selama ni yang mak saya tak tahu. Okay. Saya pernah nak lari. Saya hilang lari daripada haruan setan tu. Banyak kali tak boleh nak kira. Jadi saya nak cerita, ada satu cerita tu yang saya tak boleh lupakan. Yang saya pernah jatuh daripada tangga yang tinggi. Jatuh, tergolek tangga tinggi daripada atas sampai bawah. Sebab apa? Yang saya cerita, yang dia pukul saya tu, dekat tangan ni, ada parut ni. Time tu saya cakap saya nak naik rehat. Saya penat. Time tu abang saya ada tolong urus snack-snack, susun-susun barang kan. Dia balik daripada meniaga bakal Cik Ye. Okay, lepas tu saya naik atas. Lepas tu dia cakap lama saya duduk atas. Sedangkan saya mandi, saya rehat sekejap, saya penat. Dia dera saya tak bayar gaji apa semua kan. Tak bagi saya sekolah. And then dia ketuk pintu saya. Dia marah. Dia bawa tokol yang panjang kayu tu, yang kat atas tu macam besi lesung. Tumbuk-tumbuk lada tu kan, lesung tu kan. Macam tokol gitu. Yang ni kayu panjang. Dia pukul pintu tu. Pintu ni pintu kat tengah-tengah macam ni. Dia pukul, kong, pecah. Button pintu tu pecah. Okey. Time tu abang saya ada kat bawah 2 orang. Abang sulung dengan abang nombor. Okey, and then dia pecahkan pintu. Dia nak pukul saya dengan tukul tu. Dia nak pukul saya. Saya mengelak. Saya ambil kipas yang berdiri tu. Kipas yang bulat, yang ada kaki gitu berdiri tu. Lepas tu ada bulat kat bawah. Kipas berdiri lah. Saya ambil, saya melindung dengan, saya buat kipas tu sebagai pelindung saya. Okey, lepas tu kenalah pukulnya. Tapi berdarah jugalah, berdarah. Lebam, ada lebam. Di badan saya pun ada kena pukul. Okey, saya pun lari. Tapi sempat kenalah. Sebab siku ni kan ada parut lagi. Kesan-kesan lama ni. Kau tuntut lah. Aku tuntut di akhirat nanti. Kau tengok lah. Lepas tu aku tergolek jatuh tu. Aku nak lari daripada dia. Aku nak keluar kedai tapi Petronas. Aku lalu situ. Abang aku kejar aku. Abang aku nombor 2 tu. Dia gelak. Padan muka. Dia gelakkan aku. Okey, okey. Ni cerita satu lagi. Cerita satu lagi ni yang aku nak lari daripada bapak haruan setan tu. Aku tak nak duduk dengan dia. Sebab setiap kali aku lari nak duduk dengan mak aku, abang-abang aku heret aku kan. Okey. And then dia hantar aku balik kat kedai aku. Aku tak nak duduk dengan dia. Lepas tu aku pandai-pandai, aku ambil beg aku ni, aku dah siap-siap dah baju aku semua. Aku nak lari. Aku sorok beg ni dekat tepi peti ais. Kan? Aku tengok dia pergi dekat tandas kat belakang kat dapur tu. Aku nampak dia tak ada sikit. Aku pun bawa beg ni, aku nak lari.
Dia ternampak aku tak ada. Dia pun kejar aku kat belakang. Aku nampak dia kejar aku. Aku lari dekat Petronas. Time tu Petronas nak tukar owner. Dia tutup sementara. Okey, lepas tu aku lari dalam Petronas tu lah. Lepas tu dia kejar aku. Ada guard kat situ. Guard situ kan. Dia tengok saja je aku. Dia tengok je aku lari. Dia tak tolong pun aku. And then setan tu pun pegang tangan aku tau. Dia pegang aku. Aku tak boleh lari. Mak aku tak tahu pasal ni. Sebenarnya mak kandung aku banyak tak tahu kisah aku sebenarnya. Periknya nasib seorang anak ni kan. Lalui dengan seorang setan macam ni. Bujuk setan macam ni. Tunggu. Aku pegang ni. Aku pun nangis lah. Aku macam terkaku. Sebab time tu aku dah kena anxiety attack dah. Panic attack dah. Aku asyik shaking. Aku gastrik. Aku jadi terganggu lah kesihatan aku semua. Akibat setan bab. Aish, memang aku geram menata tu. Lepas tu, nak tahu, dia pun pimpin aku, pegang tangan aku. Dia get, masuk ke dah, mau masuk. Anak anjing, masuk anak anjing, anak haram. Bapa mau nak lari aku, dia kata. Bapa mau nak lari aku. Menata ni. Mu duduk. Bapa mau nak lari. Dia get saya masuk kat dapur. Saya ni gini. Saya terkena. Saya rasa macam saya ni tak ada tempat dah. Tempat mana lagi aku nak lari. Macam mana aku nak keluar daripada semua ni. Macam mana aku tak nak duduk dengan dia. Macam mana kalau aku pergi rumah mak aku, nanti abang aku heret balik, pergi dekat tempat asal balik. Aku tak nak duduk dengan dia. Saya pernah lari naik bas pergi ke Perak, bawa diri seorang diri. Tapi haruan tu, setan tu tuduh saya ni pergi menyundal, pergi cari jantan. Dia kata sewa hotel kat sana Perak, cari jantan. Ya. Saya nak kahwin pun bukan main mudah. Yang mana nak tahu saya kahwin tu siapa wali, korang boleh tengok video dekat bawah ya. Okey, pasal adik saya. Adik saya pernah kena pukul kat dia. Adik saya cari saya. Dia berjumpa saya dengan abang saya. Kita bawa lah dia pergi balai polis, buat report. Yang adik saya pun ceritalah kat polis tu, dia kena pukul kat belakang, kena terajang kan. Lepas tu bila polis soal siasat dan polis minta nombor telefon mak saya bagilah. And then nak tahu jawab apa respon polis tu. Mak saya cakap tak ada apa-apa pun. Ayah dia tak buat apa-apa pun. Kakak dia tipu tu itu ini. Jadi report polis tu tak jadi apa-apa. Sebab mak saya cakap tak ada apa-apa. Mak saya backup bekas suami tu, haruan setan tu. Kenapa dia backup dia? Saya tak faham juga. Tak kesian ke nasib anak-anak dia ni? Nak ke tengok anak dia yang 2 orang lagi, adik saya tu, tak jadi masa depan dia, tak cerah masa depan dia? Nak ke jadi macam saya? Jalan yang adik saya lalui sekarang tu, 2 orang tu, jalan yang saya dah lalui. Muak dah aku lalui jalan tu. Sakit nak mampus, nak mati, hampir nak bunuh diri. Toreh-toreh tangan sendiri, pukul-pukul kepala sendiri aku ni. Pernah pukul dengan phone. Banyak kena dengar dia ngapukul ngatukul air batu ke apa. And the last, dia malu dengan masyarakat Paya Rambai. Dia jual kedai tu ke Pakistan. Dan Pakistan pun tutup dah kedai gitu. Ni orang Melayu pula. Kedai tu majar tau. Kadang-kadang mikir ke wujud juga deh. Kenapa aku dilahirkan dalam family yang macam ni? And aku tak expect langsung kehidupan aku macam ni. Waktu aku kecil, aku idamkan cita-cita aku. Aku ada impian aku. Itulah kehidupan. Dan aku tak faham dia, mak aku ke apa, adik-adik aku, dia masih cari aku. Kita kalau orang buat molek kita buat molek kat orang. Tapi bila orang tak molek kita, okay, kita sebagai anak ni, kita kena ingat. Jangan duk royak anak deraka. Saya pernah kena gitu. Mak saya royak saya anak deraka. Saya anak jahat. Sebab saya buat gitu ke apa. Mak saya memang dia buta hati. Dia tak nampak orang molek. Dan orang dia kena psycho Mak saya ni dia kena brainwash orang panggil. Kena psycho dengan manusia narsistik. Gitulah saya nak royak. Kalau berapa pula nanti saya royak pula, insya-Allah. Assalamualaikum. Okay guys.
Hari ni Lia ambil ubat di hospital Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental. Kita dah sampai. Nak ambil ubat lah. Biasalah mangsa yang kena apa, makan dekat bapak kandung haruan ni, yang tiada keadilan, yang family tak percaya. Inilah perakhirannya. Hospital gila. Aku tak gila, orang yang gila buat aku jadi macam mental macam ni. Sampai dah. Okay guys, ni kaunter pendaftaran klinik pakar psikiatri ni. Orang-orang yang kuat je mampu datang kat sini. Orang yang kuat je orang yang tak kuat, ya macam itulah kehidupan kan, penuh dengan ujian. Okay guys, saya dah ambil ubat. Ni ubat untuk kesihatan mental ni lah, supaya emosi Lin terjaga. Ubat apa ni? Sertraline nak? Sertraline dan juga Alprazolam. So suami saya lah, teman saya pergi check up tadi, ambil ubat. Terima kasih Bideh. Biar dengar sayang, biar support sayang, biar ada sokmo, biar jaga emosi sayang. Okay? Sama-sama. Aku nak tengok lah muka Bi. Tengok muka Bi tak je lah. Tengok je lah sikit. Sikit. Ni suami saya. Jangan risau, dia selalu support saya. Dia tak malu pun. Dia tahu belakang kisah hidup saya dan dia terima kekurangan saya. Gitulah. Assalamualaikum. Bye.